apa Cik Siti? Tuan Tabib, suami saya sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Apa yang saya mesti buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Tapi tidak jadi apa. Kau jangan minta cerai. InsyaAllah dia mesti pulang. Baik, terima kasih. Tuan Tabib. Terlalu besar. Taruh duit dulu. Bagus. Ada hajat apa Cik Siti? Tuan Tabib, suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. InsyaAllah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habib.